muka surat 4 di bawah tajuk persamaan dalam taklif, yakni dibebankan ataupun diwajibkan dengan kewajipan agama dan sama juga pada ganjaran pahala. Sebelum daripada ni kita telah lihat pengarah kita ni cuba menjelaskan kepada kita bahawa dari segi asal kejadian manusia, lelaki dan perempuan itu sama. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, tidak ada yang lebih satu sama lain. Dan kita telah lihat juga bahawa di kalangan agama-agama lain, mereka tidak memandang kedudukan wanita. Maknanya asal sebelum daripada kedatangan Islam itu, wanita ini tidak mendapat kedudukan yang sewajarnya. Sehingga di kalangan ahli-ahli Rom sendiri, mereka mempertikaikan wanita itu sebagai manusia. Mereka lebih menganggap wanita itu seperti jerat yang dipasang oleh syaitan. Bahkan di zaman jahiliah dahulu, mereka menjadikan wanita itu sebagai harta warisan yang diwarisi. Maknanya zaman jahiliah ni, kalau seorang lelaki itu berkahwin lebih daripada 4, lebih sampai 10 orang, anak dia tu bila mati ayah dia akan mewarisi ibu tiri dia hak muda, hak bongsu. Sebab itulah dalam Al-Quran dia bagi ayat, wala tankihu ma nakaha abaukum. Janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ibu, oleh bapa kamu, termasuklah bapa tiri itu. Kemudian pagi ni kita nak tengok pada tajuk yang kedua ni, muka surat 4, iaitu Islam menetapkan bahawa terdapat persamaan yang dipanggil sebagai musawah, sama. Lelaki dan wanita berada di hadapan tanggungjawab agama, taklif. Mana Allah SWT telah menugaskan manusia dengan perintah. Inilah yang dikatakan sebagai amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Kami telah tawarkan amanah, yakni kekuatan, keazaman untuk melaksanakan perintah Allah SWT, mana dengan ada pilihan, sama ada untuk melaksanakan perintah tersebut ataupun tidak. Itu pilihan yang ada pada manusia berdasarkan kepada kekuatan akal yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, berdasarkan kepada kesempurnaan fizikal yang Allah SWT jadikan manusia ni dengan ada tangan, dua kaki, jari-jari, dengan kedudukan dia tu, qamah dia, postur, kedudukan tubuh dia tu memang sesuai. Allah Ta'ala ciptakan untuk dia menjadi khalifah. Dari segi hak lain tu, makhluk-makhluk Allah Ta'ala hak lain boleh mereka nak menjadi hamba Allah Ta'ala dalam keadaan mereka sentiasa beribadat, berzikir, bertasbih. Tapi untuk tugas khilafah, memakmurkan alam ni, hanya sesuai pada manusia. Jadi lelaki dan perempuan itu sama untuk ditetapkan taklif syariat, yakni di dunia, dan sama-sama berhak untuk mendapat pahala di akhirat tanpa ada apa-apa bentuk perbezaan, diskriminasi dan sebagainya. Ini dapat dilihat berdasarkan kepada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan ini. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna 'anhum sayyi'atihim wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab. Pada ayat 189 ada. Pada ayat 189 itu, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Orang yang bangun tengah malam lihat kebesaran Allah Ta'ala, mereka berdoa. Jadi ada senarai beberapa doa yang dipanjatkan oleh orang beriman tadi. Jadi Allah Ta'ala memperkenankan doa tersebut. Itu Allah Ta'ala kata, aku tidak mensia-siakan
amalan orang-orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki ataupun perempuan. Maknanya aku telah perintahkan setiap daripada kamu ni beramal, yakni atas dasar taklif, kena patuh perintah-perintah Allah Ta'ala. Lalu kamu beramal, jadi apa yang kamu amalkan itu, kamu kerjakan sebagai amal, aku tidak sia-siakan, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kerana sebahagian kamu adalah keturunan dari sebahagian yang lain. Mana sama sahaja. Seperti hadis yang kita baca, An-Nisa syaqaiqur rijal. Maka orang-orang yang berhijrah. Jadi amal yang Allah SWT nak sebutkan di sini, maknanya masing-masing itu diperintah supaya beramal. Amal yang ditekankan di sini ataupun yang Allah Ta'ala highlight di sini, iaitu hijrah. Maka orang-orang yang berhijrah, hijrah maknanya meninggalkan negara yang kufur, pergi untuk membentuk negara Islam. Maknanya sahabat daripada Mekah ke Madinah, begitu juga keluar untuk mendapat perlindungan di negeri yang lain, seperti hijrah ke Habasyah. Yang diusir daripada kampung halamannya, yang disakiti di jalanku, maknanya dia merelakan dirinya itu diganggu, kerjakan ini dihapuskan. Maknanya Allah Ta'ala tidak mensia-siakan amal yang mereka buat tu. Maknanya dengan amal kebaikan yang mereka buat tu bukan setakat mendapat pahala, tetapi dosa pun terampun di sisi Allah Ta'ala, dan Allah pada sisinya itu pahala yang baik. Jadi ayat ni nak menyebut pada kita bahagian yang pertama, anila udi'u amal amil minkum min zakarin aw unsa. Maknanya amal yang dilakukan oleh yang beramal. Yang ni taklif lah, situlah tempat taklif. Mana kalau kita nak cari tempat, orang panggil maudi'ul al-istidlal, tempat ambilan kepada tajuk kita ni sama pada taklif, iaitu pada ayat, aku tidak sia-siakan amal orang yang sebagai at-tasawi ataupun musawah, sama lelaki dan perempuan. Kemudian di ujung tu sawaban min indillah, sebagai pahala. Jadi sama pada kewajipan, yakni menerima taklif, maknanya bila akil balik, sempurna akal, maknanya dapat memahami perintah-perintah Allah Ta'ala, maka layaklah dia melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Jadi wajib dia melaksanakan perintah Allah Ta'ala kerana dia dapat memahami khitab Allah Ta'ala, mesej Allah Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran, kehendak Nabi yang terdapat dalam sunnah, dia dapat faham, iaitu pada ketika dia akil balik, maka dia ditaklifkan oleh Allah Ta'ala dengan amal. Jadi sebagai balasan Allah Ta'ala berikan kepadanya itu surga, sawaban. Jadi surga ni untuk kedua-dua, lelaki dan perempuan. Cuma bila kita tengok dari segi perinciannya, sama dari segi taklif, tetapi ada beberapa taklif yang tidak dikenakan. Tapi tak banyaklah, banyaknya sama. Kalau lelaki difardukan semaya 5 waktu, difardukan dengan syahadah, difardukan dengan zakat, difardukan dengan puasa, dengan haji, maka perempuan pun sama juga. Birrul walidain, berbakti pada ibu bapa, mendidik anak apa, semua sama, kecuali pada perkara-perkara yang tertentu. Contoh ada beza sedikit. Macam kata hukum semaya berjemaah, melaksanakan semaya Jumaat, perempuan tidak pada lelaki seperti hijab, menutup aurat. Tak sama tu, walaupun sama-sama kena tutup aurat, tapi tak sama dari segi bahagian yang perlu ditutup. Ada perbezaan. Dan perbezaan itu memang tidak dapat dinafikan lah. Sebab masing-masing itu Allah SWT jadikan dalam bentuk yang berbeza, tak sama. Begitu juga dari segi larangan. Orang lelaki dilarang daripada pakai sutra, pakai emas. Jadi dari segi taklif tu memang ada dari segi perincian tu ada perbezaan sedikit sebanyak. Macam perempuan tidak dituntut ataupun tidak diberatkan untuk mereka pergi berjemaah di masjid untuk sembahyang berjemaah, tidak seperti mana lelaki yang diberi penekanan.
Kemudian ayat berikut ni, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Dan sesiapa yang beramal amalan soleh, sesiapa yang mengerjakan amalan soleh ni, baik lelaki maupun perempuan, disebutkan juga min zakarin au unsa wa huwa mu'min, hal keadaan dia orang yang beriman. Maknanya syarat, ada letak syarat selalu di situ. Iman itu sebagai syarat. Faulaika yadkhulunal jannah, ni dituntut untuk beramal, dan sebagai balasan Allah SWT memberi kepada mereka itu syurga, dan mereka tidak dizalimi. Maknanya setiap daripada amal yang dikerjakan oleh lelaki dan perempuan itu ada nilainya. Allah Ta'ala akan kira. Wala yuzlamuna naqira ni, asal mana naqib tu, mana butir khemar tu. Butir khemar tu kan. Butir khemar tu kalau ada, bukan selaput. Selaput tu dia ada tiga. Dia ada tiga berkenaan dengan watama ni. Wala yuzlamuna fatila, wala yuzlamuna naqira, kitmir satu lagi. Kitmir. Kitmir tu hak kulit. Naqir ni hak orak tu apa ni? Benda tu fatin. Hak ni, hak geluk ni. Geluk tu. Dia butir tu dia tidak bulat licin tak, dia ada tekan tengah tu. Kalau ada orang khemar boleh tengok nakir tu hak ada toreh tu. Kesat teluk tu. Nukrah. Nukrah. Tu. Fatin hak macam sumbu tu. Tali. Jadi nak cerita di sini, pahala walaupun sebesar tu je pun dikira oleh Allah Ta'ala, boleh ditimbang. Tidak macam kita pergi beli kan, kita pergi beli cukup paling tidak 20 gram ke 30 gram ke. Jadi manusia dia tak kira tu. Kadang-kadang kata ambil sajalah kalau kedai dah. Kalau kedai biasa kata nak seputun ambil saja, malah nak cah. Tapi Allah Ta'ala tak, dia akan kira walaupun setara tu. Maknanya masing-masing di hadapan Allah SWT ni akan mendapati setiap apa yang mereka buat, tercatat. Seperti ayat dalam surah Kahfi, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma kasabu ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak kira kecil ke besar ke ada belaka. Kitab gapo ni? Ada tercatat belaka. Tak kira besar kecil. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka buat tu ada di hadapan. Ada belaka. Jadi tidak sia-sia amal itu, baik di pihak lelaki ataupun pihak perempuan. Kalau orang duduk dalam pentadbiran dunia ni, kerja buat dunia ni, kadang-kadang dia pelakih, ni orang tena buat kerja ni, dia nampak tak si. Ni orang lelaki buat kerja, dia tak si. Jadi masing-masing lah. Kalau boh tu perempuan, dia cerewet sikit kerja orang lelaki. Kalau boh tu lelaki, dia cerewet sikit, asal dia sesuai dengan amal. Kemudian ayat berikut ni daripada surah Taubah, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Allah Ta'ala menjanjikan orang mukmin, lelaki dan perempuan, yang ini setelah mana mereka ni saling bekerjasama. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah. Itu ayat sebelum pada dia. Maknanya Allah Ta'ala telah menjanjikan orang mukmin, lelaki dan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka tu saling melindungi, saling tolong menolong, maknanya bekerjasama dalam amal ma'ruf, dalam nahi munkar, dalam mendirikan semaya, dalam menunaikan zakat, dalam taat kepada Allah dan Rasul, ada kerjasama. Maka janji daripada Allah SWT ni, mereka akan mendapat syurga yang mengalir di bawahnya itu sungai. Jadi sama sebut pada kita, syurga kebun mengalir di bawah dia sungai. Mana tinggi lah, bawah tu ada sungai. Lepas tu kalau boleh buat masuk pula para manusia nak pada syurga lagu tu lah, kalau dia buat
dalam bangunan tu ada sungai boleh masuk. Fi jannati adn, dalam syurga adnin, dan keredaan daripada Allah Ta'ala itu lebih besar lagi. Mana nikmat yang terbesar untuk orang mukmin ni disebabkan dia beriman dan beramal, itu Allah Ta'ala istihar. Aku hari ni meredai kamu. Itulah kejayaan yang agung, yang besar. Kemudian dalam surah Nahli pula Allah Ta'ala menyebut persamaan lagi. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. So, siapa yang beramal soleh, baik lelaki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Dalam keadaan beriman ni syarat dia. Amilah soleh tu taklif. Mukmin tu syarat batin. Mana iman ikhlas kerana Allah Ta'ala. Salihan tu man amila salihan. Kalau kita takdir, man amila amalan salihan. Sesiapa yang beramal dengan amal yang soleh. Jadi soleh tu sebagai sifat, jadi syarat. Jadi amal tu kena soleh. Amal soleh tu bila mana muwafaqah, menepati sunnah Nabi SAW. Yang ni pada zahir menepati sunnah Nabi SAW, pada batinnya itu ikhlas kerana Allah Ta'ala, yang disebutkan di sini wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya itu kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan kami akan membalas kepada mereka itu ganjaran mereka dengan sebaik-baik apa yang telah apa yang mereka telah kerjakan dahulu di dunia. Jadi seolah-olah thayyibah, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan ganjaran ajrahum itu maknanya di akhirat. Jadi hayatan thayyibah ni kehidupan yang baik, maknanya masing-masing itu berhak untuk menikmati kehidupan yang baik, yang ni di dunia lah. Sebab kalau kita tengok surah Nahli ni orang panggil suratul ni'am, surah nikmat. Surah nikmat. Jadi kalau kita baca surah Nahli ni, Allah Ta'ala menyebut pada kita satu persatu nikmat yang dia berikan kepada manusia. Dan hak nikmat mula-mula sekalinya nikmat wahyu lah, nikmat hidayah, nikmat Al-Quran. Itu mula-mula. Kemudian diikuti dengan benda yang menjadi makanan kepada manusia. Kambing, unta. Lepas tu unta pula untuk pengangkutan bersama-sama dengan kuda. Kemudian Allah Ta'ala sebut nikmat dari segi makanan, minuman. Makanan tu mana tumbuhan. Tumbuhan, lepas tu ada tumbuhan, ada minuman. Lepas tu cerita pula dalam laut tu lahman tariya, daging yang lembut. Kemudian perhiasan. Kemudian Allah Ta'ala mempermudahkan jalan untuk manusia ni berdagang, dengan mereka berlayar di atas kapal dan dengan panduan daripada bintang-bintang, supaya mereka dapat sampai ke tempat tujuan mereka bila berlayar. Jadi semua tu nikmat-nikmat yang disebutkan oleh Allah SWT, dan semua ni dikira sebagai benda-benda tayyibah. Maknanya kehidupan yang baik ni, maknanya atas dunia Allah Ta'ala membenarkan kepada orang mukmin ni untuk menikmati kehidupan yang baik. Maknanya segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ni untuk semua, baik lelaki maupun perempuan. Jadi hayatan thayyibah ni maknanya kelayakan ataupun hak untuk menikmati kehidupan ni, hak ni bahagian perempuan saja. Orang perempuan tak boleh hak ni, orang lelaki tak boleh hak ni. Jadi dia membataskan, dia buat aturan, ada benda-benda tertentu hanya halal kepada lelaki, tidak halal kepada perempuan. Jadi dalam syariat kita ni ada benda-benda yang lelaki perempuan itu berhak, seperti mana lelaki berhak. Seperti kita kata harta pusaka. Harta pusaka, kriteria masyarakat jahilah dahulu untuk dapat harta pusaka ni, hak mana boleh pergi perang. Sebab dia letak kehidupan mereka ni sebagai penguasaan atas orang lain. Jadi hak mana boleh pergi perang sahaja yang layak menerima harta pusaka. Mana kanak-kanak tak pergi perang.
Wanita tak pergi perang. Lepas tu orang tua-tua pun tak pergi perang. Jadi tak adalah harta pusaka. Jadi dia beri pada hak muda-muda. Tapi Quran kata hak mana ada nasab. Hak mana dikira sebagai anak ke, hak mana dikira sebagai isteri ke, hak mana dikira sebagai ibu. Tua setara mana pun oleh kerana dia ayah, muda setara mana pun oleh kerana dia tu ada qarabah anak, maka masing-masing berhak dapat. Hak untuk mendapat nikmat-nikmat ni, hayatan thayyibah untuk semua. Mana tidak boleh disekat. Sebab itulah Allah Ta'ala tegur. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati minal rizq. Katakanlah siapa yang berani nak mengharamkan benda-benda baik yang Allah Ta'ala halalkan untuk manusia ni, rezeki-rezeki dia. Jadi semua ni berhak untuk mendapat. Jadi hayatan thayyibah tu luas makna dia. Sebab berdasarkan kepada surah An-Nahl ni kita baca daripada awal sampai akhir. Walaupun kita kata nikmat yang Allah Ta'ala halalkan kepada manusia, dia lebih sebenarnya kepada satu standard kehidupan. Maknanya kalau manusia ni nak duduk teratur molek dalam kehidupan dia, gapo perlu ada, kena tengok surah Nahl ni. Jangan kita nampak lebah saja. Tapi lebah tu selalu disebutkan sebagai ubat, sifat. Jadi bila kata ubat tu maknanya perkara kesihatan, perubatan tu benda yang utama dalam Islam, dalam Al-Quran. Sebab sebut lebah tu menghasilkan madu sebagai ubat. Sebab nak merawat orang sakit. Jadi apa-apa ubat pun ikut. Asalkan benda tu terbukti menjadi ubat, jadi kita kena guna. Bukan semestinya habatus sauda, semestinya go-to-go ni, dalam nama-nama tertentu, ubat kapur kau, apa-apa yang dinamakan ubat sesuai dengan ilmu yang Allah SWT berikan kepada manusia. Kemudian ayat berikut, lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Kita lakukan, katakanlah wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihin aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihin aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihin أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dua ayat yang panjang berkenaan dengan menjaga kehormatan diri untuk memastikan kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat menjadi teratur. Jadi perintah, ada dua perintah di sini, perintah untuk lelaki dan perintah untuk perempuan. Itu sama. Lelaki hendaklah menjaga, menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Maka perintah yang sama juga Allah Ta'ala berikan kepada perempuan-perempuan, itu mereka juga hendaklah menundukkan, menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Jadi ada persamaan dari segi taklif, memelihara kesucian diri. Jadi pokok pakalnya mereka kedua-dua golongan ini, lelaki dan perempuan, kena menjaga kesucian diri. Itu yang Allah SWT sebut di sini. Zalika azka lahum. Itu lebih suci kepada mereka. Maknanya untuk membersihkan diri daripada syahwat, niat-niat yang tidak baik. Itu penting. Kemudian Allah Ta'ala menyebut kepada kita di sini, perintah dituju sama kena jaga, tapi perintah ni Allah Ta'ala keluarkan ataupun arahkan terlebih dahulu kepada lelaki. Kerana mengambil kira keadaan lelaki ni dia lebih banyak keluar rumah. Perempuan ni dia lebih banyak duduk di rumah. Maknanya lelaki tu
secara umumnya dia bekerja di luar, cari rezeki, cari nafkah, dia kena kerja luar. Tu umum. Tapi kalau ni orang tu buat kerja online rumah tu suku, tapi dikira hak umum, hak daripada dulu lagi. Terutamanya pada waktu wahyu tu turun. Umumnya lagu tu. Jadi lelaki ni dia banyak berada di luar, maka dia lebih banyak terdedah kepada pandangan-pandangan, lebih nampak aurat-aurat. Jadi sebab itulah arah itu diberikan kepada lelaki terlebih dahulu. Kemudian lelaki ni dia lebih berani lagi. Dia kurang malu berbanding dengan perempuan. Jadi kalau perempuan tu dia malu-malu juga, tapi lelaki ni dia kurang sikit, kurang malu berbanding dengan perempuan. Dan kemudian lelaki ni pula dia lebih berani lagi untuk pergi kepada benda-benda berikutnya, langkah-langkah berikut. Pada lelaki ni mungkin mula-mula dia pandai tengok, lepas tu dia pun berani masuk dekat, kecek, macam-macam lah seterusnya tu, berbanding dengan perempuan. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala mendahulukan perintah ni kepada lelaki. Kemudian ada dua perintah di sini, menundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Jadi menundukkan pandangan ini sebenarnya adalah wasilah untuk menjaga kemaluan. Maknanya manusia tu dia akan dapat jaga kehormatan diri dia, kemaluan dia tu bila dia menjaga mata dia. Kemudian lepas pada tu untuk perempuan ni disebutkan secara khusus wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jadi dari segi menjaga aurat dia ni, tengok perempuan yang pakai. Kalau lelaki kena cari tu je. Cari mah buat kelip bini pakai. Jadi hak tu dia beza dia, lagu itulah beza dia. Jadi oleh kerana perempuan ni jiwa dia suka pada jangok, comel ke apa semua tu, jadi dia kena jagalah. Perhiasan-perhiasan dia tu jangan ditunjuk kepada orang lain. Kemudian ayat berikut ni, ayat daripada suratul Ahzab, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsira wal dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ini juga Allah Ta'ala menyebut sama, maknanya bergandengan. Orang-orang lelaki muslim, orang-orang perempuan muslimah, orang-orang perempuan yang beriman, wanita-wanita yang beriman, lelaki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, lelaki dan perempuan yang benar, lelaki dan perempuan yang sabar, lelaki dan perempuan yang khusyuk, lelaki dan perempuan yang bersedekah, lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. Dia tinggal lelaki dan perempuan yang berpuasa, tinggal puasa. Lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, lelaki dan perempuan yang menyebut nama Allah dengan banyaknya, maka Allah Ta'ala sediakan bagi mereka itu keampunan dan pasti ada. Sebab Allah SWT sebut 10 perkara ni, iaitu lelaki dan perempuan sama-sama bertanggungjawab untuk membentuk sebuah masyarakat. Mana sebuah masyarakat yang nak jadi masyarakat yang sejahtera, bahagia ni dia kena ada 10 perkara ni, 10 ciri ni. Jadi perkara ni tidak hanya diarahkan kepada lelaki, tapi diarahkan juga ada pada perempuan. Dua-dua tu saling kena melengkapi, kena menjaga 10 perkara ni. Jadi 10 perkara ni, Islam, iman, qunut, mana kepatuhan, sidq, mana jujur, sabar, khusyuk, bersedekah, puasa, menjaga kemaluan dan mengingati Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Jadi 10 perkara ni adalah perkara yang penting, yang mesti ada dalam masyarakat Islam, tidak dapat tidak. Jadi masing-masing berperanan dalam membentuk negara. Jadi kalau kita terima bahawa
Dalam sebuah negara, lelaki dan wanita ini kena terlibat dalam mana-mana sektor. Dalam sektor pendidikan, ada lelaki, ada perempuan. Dalam sektor ekonomi, dalam sektor tu, sektor ni ada berlaku. Lelaki dan perempuan, mana sama naik. Jadi terlebih dahulu, Allah Ta'ala nak pada kita ni, dia kena ada 10 ni. 10 perkara. Jadi 10 perkara ni, ada yang lebih bersifat sebagai sifat, dan ada yang lebih bersifat sebagai amal. Maknanya benda yang kena buat. Perbuatan dengan tubuh badan kita. Satu lagi keadaan hati. Dia ada tu keadaan macam kunut. Kunut khusyuk tu mana keadaan hati. Kepatuhan. Kalau kata bersedekah, maknanya kita kita buat. Kemudian ada juga di antara perkara ni yang lebih bersifat kepada menahan diri. Kawal ataupun kontrol. Iaitu sabar. Sifat dia sabar. Begitu juga dari segi mengawal juga ni mana puasa. Amalan kawalan juga. Menjaga kemaluan, kawal juga. Tapi kawal pun dia ada pelaksanaan. Jadi maksud memelihara kemaluan ni, mana dia berkahwin lah. Orang yang memelihara kemaluan dia, kecuali untuk isteri dia ataupun hamba sahaya dia. Untuk sabar dan puasa pada menahan diri, kawal. Dan untuk jaga kemaluan ni, dia kawal. Dia jaga maruah dia, kemaluan dia, tetapi dalam masa yang sama, dia berkahwin. Jadi kalau kawal kemaluan, pakat tak bini belaka, tak ada membiak keturunan lah. Jadi dua aspek tu mesti ada. Kemudian Allah Ta'ala sebut di hujung sekali ni, وَذَاكِرِنَ كَثِيرًا وَذَاكِرًا. Hujung ni, Allah Ta'ala sebut zikir. Maknanya zikir ni adalah teras, intipati kepada semua ni. Maknanya orang tu bila mana dia dapat ingat pada Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya, maka dia akan dapat takut kepada Allah Ta'ala. Jadi itu mendorongnya nak jaga kemaluan. Bila dia ingat dia berpuasa kerana Allah Ta'ala, maka dia akan jaga puasa dia. Bila dia ingat bahawa harta dia ni milik Allah Ta'ala. Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Berilah kepada mereka itu harta yang Allah berikan kepada kamu. Jadi bukan harta kita, tapi Allah Ta'ala bagi. Kita boleh pegang. Jadi itu pemberian daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala arahkan supaya kita keluarkan dengan cara sedekah ni. Cara tolong orang ni. Itu dikira sebagai tanda kita ingat harta ni, harta Allah Ta'ala. Khashi'in. Khusyuk. Mana sentiasa ingat patuh. Tunduk kepada Allah Ta'ala. Takut. Ingat keadaan di akhirat. Begitu juga sabar. Sabar ni maknanya keteguhan. Kemudian sadiqat mana jujur, ikhlas. Qunut maknanya tunduk patuh. Jadi semua tu dia berkait. Kemudian di sini tidak disebutkan semaya. Tak ada semaya. Tak ada semaya ni dia ada ni. Sebab semaya ni dia di sini duduk dalam banyak tempat. Macam contoh, wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dirikanlah semaya, jangan jadi orang musyrik. Mana orang musyrik, orang tidak beriman. Jadi mukmin itu dia kena semaya. Kemudian semaya ni dia ada pada al-qanitin wa qumu lillahi qanitin, berdiri tegak teguh dalam semaya. Sebab itulah qiyam itu sebagai rukun yang penting. Kemudian sabar. Semaya dia berkait dengan sabar juga. Wa aqimus salat wa atuz zakah. Jadi pendek katanya, semaya ni aqimus salata li zikri. Dirikanlah semaya untuk ingat pada aku. Jadi bila kita ingat pada Allah Ta'ala, dia akan menjadi cahaya kepada kita. Jadi maka sebab itulah dapat mengeluarkan manusia daripada zulmat kepada cahaya. Jadi tanggungjawab membina, membentuk masyarakat yang sejahtera ni, maknanya sama-sama dipikul oleh lelaki dan perempuan. Maka marilah ayat 35 ni. Kemudian ayat 36 ini pula, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi lelaki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Maka barang siapa derhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah tersesat. Maknanya
lelaki dan perempuan ni sama-sama kena patuh kepada arahan Allah Ta'ala, sama-sama kena taat pada arahan Allah Ta'ala, sama ada lelaki ke perempuan. Bila mana arah itu mari daripada Allah SWT. Jadi manusia ni tak ada alternatif lain bila mana mari perintah daripada Allah SWT. Jadi hendak di sini mukminin wala mukminah, tu yang pertama, maknanya lelaki dan perempuan. Yang kedua, kena taat kepada Allah Ta'ala ni. Bila Allah SWT kata iza qadallah wa rasuluhu amran, bila mana Allah Ta'ala dan Rasulnya buat ketetapan, perintah, ada perintah wajib. Jadi bila ada perintah wajib, dia tidak boleh buat pilihan lain. Seperti Allah Ta'ala kata puasa Ramadan, bulan Ramadan, puasa yang wajib dalam bulan Ramadan, tak boleh kita nak pilih tukar bulan Disember ke, Januari ke, ataupun Muharram ke. Itu ketetapan daripada Allah Ta'ala. Jadi tak ada pilihan. Ada pilihannya bila mana benda itu diarah kita bukan dalam bentuk syariat, tapi cadangnya, maka tak apa. Macam contoh, perkahwinan yang diaturkan oleh Nabi SAW antara Zainab dengan Zaid tu, berhubung dengan ayat ni lepas pada ni. Itu kalau kita baca surah Azab ni, lepas pada ni cerita perkahwinan Zaid dengan Zainab. Jadi perkahwinan Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsy ini adalah kata yang dicadangkan oleh Nabi kepada mereka berdua. Sebab tak mungkin Nabi memaksa mereka berdua, sebab Nabi sendiri kata gadis diminta izin daripadanya bila nak berkahwin, kalau janda diminta pandangan daripada dia. Jadi perkahwinan Zaid dengan Zainab itu sebenarnya atas dasar cadangan, mana benda tu atas pilihan mereka. Walaupun kita baca dalam riwayat-riwayat tafsir, mula-mula Zainab tak kenal, tapi bila dibaca ayat ni senyap belaka. Itu tak betul tu, sebab dia bercara dengan hadis sahih. Tafsir tadi dia bercara dengan hadis sahih, iaitu perkara perkahwinan ni perkara pilihan. Al-bikru tusta'zanu, gadis diminta izin daripada dia. Kalau janda, as-sayyid tusta'mar, diminta pandangan daripada dia. Dia nak ke semula ke tidak. Jadi kalau Nabi mari baca ayat ni, tekan Zainab supaya bersetuju berkahwin dengan Zaid, mana tak kena lah. Nabi sendiri tidak mengamalkan hadis kalau dia kata. Jadi riwayat tu kita tak boleh pakai, kerana bercanggah dengan hadis yang sahih. Begitu juga bila Zaid nak menceraikan isteri dia, Nabi kata jangan cerai. Jadi hak nasihat Nabi itu cadangan Nabi, jangan cerai. Bukan kata ni arahan Nabi. Jadi kalau arahan daripada Nabi Zaid pergi cerai juga, maknanya Zaid derhaka lah. Maknanya jangan kamu ceraikan isteri kamu itu adalah sarana nasihat daripada Nabi SAW. Tapi bila mana arahan dia Zainab di Pulau Timur atas pilihan dia. Jadi dia ada beza tu antara iza qadallah dengan lahumul khiyarah, benda ada pilihan mereka. Samalah juga macam Barirah. Kalau kita baca Bukhari kan, Barirah, cerita Barirah dengan tu lelaki dia Mughis. Jadi Barirah jadi merdeka, Mughis ni kekal sebagai hamba. Jadi Mughis ni turut sama belakang Barirah. Sedih nampak. Jadi Nabi bicara dengan, apa tak balik, kamu tak sih nikah dengan Mughis. Jadi Barirah tanya, ni arah kau nasihat? Dia kata nasihat je. Kalau gitu tak sih, kita balik. Jadi Nabi pun tak boleh nak memaksa. Jadi sebab itulah kena tengok konteks. Kena tengok konteks. Kalau ayat Quran itu tak apalah, kita boleh faham lalu sebagai amal, sebagai perintah yang mesti dilaksanakan oleh orang-orang beriman. Tetapi bila kita baca hadis ni, dia lain sikit. Kena tengok keadaan. Ketika Nabi arah tu, Nabi sebagai rasul yang menyampaikan syariat ke, Nabi sebagai orang biasa yang memberi cadangan, Nabi sebagai panglima, Nabi sebagai hakim. Macam contoh dalam konteks Nabi sebagai hakim nak menyelesaikan masalah ni, Nabi kata kepada Hind, khuzi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Jadi Hind ni dia mari mengadu pada Nabi SAW ni bahawa Abu Sufyan ni dia cermat benar. Jadi tak cukup lah dia bagi tu untuk nafkah kepada anak dan isteri dia. Jadi Hind mengadu pada Nabi, Nabi kata ambillah daripada harta dia tu dengan qadar yang mencukupi. Hak ma'ruf, hak munasabah kamu ambil.
Jadi hadis tu dalam konteks Nabi sebagai hakim nak menyelesaikan kes. Bukan kata semua isteri-isteri ni boleh ambil semudah-mudahnya, sewena-wenanya daripada poket, daripada beg duit untuk lelaki. Dia kena tengok konteks. Sebab itulah kalau kita ngaji hadis ni, kalau mengikut Syah Wadullah, dia buat pembahagian sunnah tasyri'iyah dengan ghairu tasyri'iyah, supaya kita dapat membezakan di antara apa yang dikatakan iza qadallahu wa rasuluhu dengan amran an yakuna lahumul khiyar. Benda adalah pilihan. Macam kita nak buka puasa dengan nasi ke roti ke, benda tu adalah pilihan. Kita tidak terikat. Qallabakum wa mathwakum. Samalah juga setiap orang wajib mengenal Allah Ta'ala, lalu mengakui keesaan Allah SWT. Wastaghfir li dzambik, hendaklah kamu minta ampun atas kesalahan kamu. Begitu juga dosa untuk orang beriman dan orang beriman lelaki dan beriman perempuan. Maknanya diperintahkan mula-mula kepada Nabi ni, kemudian diikuti oleh setiap umat ni, dia kena minta ampun untuk diri masing-masing dan juga untuk orang beriman. Semua berhak mendapat keampunan Allah Ta'ala, lelaki ataupun perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum, Allah SWT mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggal kamu, kesudahan kamu. Kemudian dalam surah Fatah ni pula, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw 'alaihim da'iratus saw wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Jadi Allah Ta'ala memberi kemenangan apa semua ni asal daripada jihad, kesungguhan, kesabaran dan sebagainya, untuk Allah Ta'ala memberikan syurga, untuk Allah Ta'ala memasukkan orang mukmin lelaki dan perempuan dalam syurga, dan masing-masing mendapat keampunan Allah Ta'ala. Jadi atas dasar iman yang ada dalam diri, baik lelaki maupun perempuan, mereka itu berhak mendapat syurga. Begitu juga atas dasar ada sifat nifak, sifat khianat, sifat suka mencetuskan kerosakan, suka mengganggu orang beriman ni, tak kira lelaki ke perempuan, samalah juga mereka ni akan mendapat dairatus sau, pada giliran kebinasaan yang buruk, ataupun mereka ni akan dikepung dengan azab dari Allah SWT dan layak mendapat kemurkaan dan laknat daripada Allah Ta'ala. Maknanya bukan setakat oleh orang munafik, tak kira munafik lelaki ke ataupun munafik perempuan, musyrik lelaki ke musyrik perempuan, mereka tu masing-masing bersekongkol, terlibat sama dalam membuat kejahatan kepada orang beriman. Macam dalam surah Tabat, surah Al-Masad kita bacalah, wa mura'atu hammalatal hatab. Mana dia sama naik antara Abu Lahab dengan isterinya itu. Kemudian dari segi ayat Quran ni pengarang menyebut pada kita banyak lagi kalau nak bilas. Tapi qadar ni sudah mencukupilah. Cuma ada beberapa perkara lagi yang boleh kita lihat dari segi persamaan, maknanya persamaan dari segi melaksanakan perintah Allah Ta'ala ni. Cuma ada ni beberapa wanita ni dia mendahului berbanding orang lelaki, seperti Khadijah binti Khuwailid dahulu memeluk Islam. Sumayyah ibu kepada Ammar, isteri kepada Yasir ni, dialah yang mula-mula beriman. Malah Sumayyah itu dialah yang mula-mula terbunuh, mati syahid. Kemudian di sini pengarang kita ni menyebut pada kita orang barat moden ni, dia masih lagi pening, keliru lagi tentang wanita ni dia makhluk Allah Ta'ala ataupun tidak. Ataupun kalau zaman sekarang ni masih lagi duk pening lagi, duk bubuk lagi untuk cari kedudukan bagi wanita. Maknanya tempat lahir feminisme ni mana? Mana barat lah. Hak sibuk nak memperjuangkan hak mereka, kesetaraan gender, kesetaraan gender. Maknanya masih lagi kita kata nak cari kedudukan, nak berjuang untuk mempertahankan kedudukan mereka ni. Tapi dalam masa yang sama, dalam buku kita ni dia kata, bahkan kita dapati satu keyakinan bahawa dosa yang dilakukan oleh Adam dibebankan kepada Hawa, dan Adam seolah-olah melepaskan tanggungjawab daripada dosa yang dia telah lakukan di syurga. Maknanya segala kesalahan itu diletakkan atas
Dia letak ke atas Hawa. Kalau orang Kristian ni pula dia panggil dosa warisan. Dosa yang telah dibuat oleh Adam itu berpindah kepada anak cucu dia, ditanggung. Siapalah Nabi Isa ni yang dianggap sebagai anak Tuhan ni merelakan dirinya disalib untuk menebus dosa tersebut. Jadi semua tu bercanggah belakang. Jadi pengarah kita ni mari daripada kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Genesis ataupun Sifir Takwin, kitab Kejadian. Cuma nak cerita dalam cerita ni, Hawa lah yang menggoda Adam untuk makan buah khuldi itu kerana ular tu memperdayakan Hawa. Jadi salahnya ular. Salahnya ular yang menggoda Hawa makan buah khuldi, lepas tu ajak pula Adam makan. Sehinggalah kutukan itu dikenakan kepada ular sehingga dia tidak boleh bergerak melainkan dalam keadaan merayap. Tapi muka Tuhan buat dah lagu tu. Allah Taala buat dah kejadian ni ada ya. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha. Allah Taala kata, Allah Taala ciptakan binatang ni daripada air. Ada hak merayap, yamshi ala batni, hak merayap. Ular ada hak berjalan dengan 2 kaki dan ada hak berjalan dengan 4 kaki. Kemudian dia buatlah hak mana Allah Taala sehingga dia hanya dapat merayap kerana semata-mata dia telah memperdayakan Hawa untuk makan buah khuldi. Jadi itu pembohongan yang dibuat dalam benda ni benda yang disisip masuk dalam kitab Taurat ni. Ni ada dalam kitab Kejadian bab yang ketiga ayat 1 sampai 17. Tapi kalau kita tengok perbandingan perkara ni dalam Al-Quran, Allah SWT menyebut dalam Al-Quran, masing-masing itu bertanggungjawab atas kesalahan masing-masing. Sebab masing-masing itu ada pilihan. Dan oleh kerana Adam itu Allah Ta'ala kata walam najid lahu azma, mana dia tidak ada kekuatan, keazaman untuk menjaga perintah Allah SWT. Jadi kalau kita tengok dalam versi Al-Quran ni, sebetulnya syaitan ni dia hanya membisikkan, dia hanya menampakkan sebagai molek, bukan sabit dengan ular pun, bukan sabit dengan Hawa tu goda Adam pula. Tak. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba faqulna ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha fawaswasa ilahi syaitan qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warqil jannah wa asa adamu rabbahu faghawa thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam kecuali iblis. Mereka semua sujud kecuali iblis. Dia membantah, dia menolak. Kemudian bila berlaku bantahan tadi, Allah Ta'ala sebutlah dalam surah lain menyebabkan kamu binasa. Kerana apa? Kerana duduknya kamu dalam syurga ni, kamu tidak akan lapar, kamu tidak akan bertelanjang, dan kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula terkena panas matahari. Tapi syaitan ni dia mari membisikkan kepada Adam itu bisikan yang jahat. Lalu dia kata, tidak mahukah aku tunjukkan kepada engkau syajaratul khuldi, pokok kekal. Maknanya syaitan ni memperdayakan Adam dengan mengatakan makan buah ni kekal. Buah khuldi. Kerana khuldi itu makna kekal lah. Dan kerajaan yang tidak akan binasa. Jadi dia termakan dengan hasutan bisikan iblis ni. Lalu fa'akala, mereka berdua makan. Jadi masing-masing bersalah ni. Adam pun makan, Hawa pun makan. Jadi menyebabkan tersikap aurat mereka berdua. Lalu cepatlah mereka berdua tu ambil daun-daun daripada syurga untuk tutup kemaluan mereka. Wa asa Adam itu telah derhaka kepada Tuhannya dan dia jadi sesat. Kemudian Allah Ta'ala pilih dia dan Allah Ta'ala menerima taubat dan memberi hidayah. Maknanya dosa kesalahan ataupun kesilapan ni dilakukan oleh Adam
dan ditanggung oleh masing-masing. Bukan kata Adam kekal dalam syurga, Hawa saja kena turun kok, ataupun Adam seorang turun, Hawa tidak. Jadi masing-masing terlibat dengan perbuatan itu, dia kena menerima akibat dia. Kemudian dalam bahagian yang ketiga ni, persamaan antara lelaki dan wanita dalam bab ketentuan hukum syariat, maknanya hukum hudud dalam bab keseksaan atas kesalahan jenayah. Mana jenayah ni dia tak kira lelaki kau, jazaan bima kasaba nakalam min Allah wallahu azizun hakim. Pencuri lelaki dan pencuri yang perempuan, potonglah tangan mereka berdua itu sebagai balasan atas apa yang mereka berdua usahakan. Usahakan ni mana nak curi ni payah juga. Kena hitar, cek lain ke apa semua, tengok masa. Dah. Dah berhati molek, jangan uri khabar ke apa semua. Layaklah mereka mendapat hukuman ni kerana mereka telah berusaha. Hukuman ni nakalan min Allah, hukuman yang menserikkan. Perik kena ni tak akan buat. Sebab itulah gerak tangan tu. Gerak tangan. Tapi ada lagi tangan sebelah lagi boleh buat kerja. Tapi tak padai lah. Kerana nak dapat harta ni, harta orang lain tanpa hak, siapa kena gerak tangan. Jadi sepatutnya tangan tu kedua-duanya digunakan untuk cari harta sendiri. Jadi Allah Ta'ala buat ketetapan hukum ni sebab dia aziz. Dia mulia. Mana Allah Ta'ala nak jaga harta-harta orang ni. Harta-harta orang ni daripada dicerobohi, dizalimi. Maknanya aziz Allah Ta'ala ni dia tidak benarkan orang lain menceroboh harta orang lain. Hakim dia buat hukuman yang bijaksana ni sebab biar manusia ni boleh fikir. Akal yang Allah SWT berikan kepadanya, kudrat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya itu, tu lepak ke Tuhan pada dia tu, dia kena guna dengan bijak. Pandai kena guna pemberi Allah Ta'ala tadi untuk mencuri. Sedangkan dia boleh guna untuk cari harta yang halal. Kemudian ayat berikut ni bagi menyatakan sama juga hukum. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan bukan kata nak bebankan hanya pada lelaki saja, perempuan tak kena. Jadi bila kata berzina ni maknanya setuju sama setuju lah. Jadi masing-masing itu kena. Cuma di sini Allah Ta'ala mendahulukan hak perempuan berbanding dengan lelaki. Dia berbeza dengan bab curi ni. Lelaki dulu kemudian perempuan. Sebab curi ni biasanya cari harta, kih nafkah, kih nak makan. Jadi hak tu manusia tu lebih bertanggungjawab. Tugas dia cari pitih. Cuma dia cari dengan cara tak betul lah. Tapi dalam bab zina ni Allah Ta'ala dahulukan perempuan. Antara sebabnya, yang pertama, perzinaan itu tidak akan berlaku kalau tanpa persetujuan daripada perempuan. Kemudian memang perempuan itu menjadi tarikan untuk orang melakukan perzinaan. Sebab tu dah ada arahan supaya tutup aurat dengan sempurna, jangan tunjukkan perhiasan, jalan tu jangan berbunyi, jangan keluar rumah dalam keadaan pakai ayyuma mar'atin ista'tarat famarrat. Mana-mana perempuan yang pakai minyak wangi, nak suruh orang bau, ista'tarat, siapa orang boleh bau, lalu dia lalu dekat dengan lelaki, famarrat ala rijalin fahiya zaniyah. Nabi kata dia tu orang berzina. Maknanya kesudahan dia tu boleh membawa pada perzinaan. Sebab itulah syariat telah tetap dah cara-cara langkah-langkah yang sepatutnya. Begitu juga dari segi sebagai peringatan ni. Sebagai peringatan, akibat daripada perzinaan itu sebenarnya lebih parah, lebih teruk ditanggung oleh pezina perempuan berbanding dengan lelaki. Lelaki tak ada gapo. Lelaki tak ada gapo, perempuan tu. Kalau lekat anak pula agak patuh anak ni, muka dia manusia, kena payah ni. Ada adik-adik, ada anak pula. Boleh jadi belaka. Jadi semua tu malu belaka. Patut tak boleh nak susu, tak boleh nak sembunyikan. Sebab kalau dah besar perut agak, semua orang tahu. Orang lelaki tak, dia relax. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut perempuan dulu, pada perempuan kena ingat, jangan sampai berlaku perkara ni. Jadi kena jaldah, kena sebatan. Jaldah tu maksudnya pukulan tu setakat kulit lah. Setakat kulit, jangan pukul pecah sampai kena daging. Sebab jaldah, perkataan jaldah tu setakat kulit.
Sebab itulah pelaksanaan hukum Islam ni sebatas dia tu gitu ya. Bukan kata daripada belakang kita tarik. Lepas tu besar ni pula. Waktu tu pada 3 je. Kalau hak civil ni. Kalau hak syariah ni 100 tu muka aluh nak bukan besar. Sekadar nak itu je. Kemudian kena laksanakan dengan tegas. Sebagai tanda masyarakat ni beriman kepada Allah Taala dengan hari akhirat. Kemudian hukuman ni mana sama berlaku kena dilaksanakan di hadapan orang-orang beriman supaya semua ni rasa gerun. Kemudian ayat berikut ni walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. 80 sebatai. Dan janganlah kamu terima kesaksian yang mereka buat selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi hukuman ini mana tak kira lelaki dan perempuan, iaitu dalam kes hukuman rejam, Ma'is dan Ghamidiyah ni, perempuan Ghamidiyah ni, mereka berzina dan sudah berkahwin, dua-dua tu dikenakan hukuman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi buat tu, lelaki ke perempuan ke dihukumlah ke. Adapun hak moden ni yang mendakwa mereka lebih maju ke apa semua ni, tak. Macam undang-undang kesesatan Mesir ni, dia terpengaruh dengan undang-undang Perancis. Mana tak ada keadilan ni. Macam contoh, di bawah Fasal 273, tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman terhadap seorang wanita yang berzina kecuali atas dasar pengaduan suami. Mana kalau tu lelaki tak repot kat, maka dia gitu. Berbeza hanya dengan seorang lelaki yang berzina di mana dia tinggal di tempat isterinya, seperti mana dijelaskan dalam pasal 277, maka tidaklah didengar pengaduannya terhadap isterinya. Jadi tak ada keadilan di situ. Pasal 274, seorang wanita yang bersuami dan telah jelas berzina hendaklah dihukum penjara tidak lebih daripada 2 tahun. Namun hukuman itu boleh dihentikan jika suami rela untuk menerima dia kembali sebagaimana sebelumnya. Itu mana tak ada kesamaan pada hukum. Sebab benda ni sama-sama terlibat dan semua yang terlibat tu wajar dihukum. Sama dengan hukuman itu. Di sini, bila tak sama ni, dia macam nampak dayus lah. Dayus. Maknanya, suami tu boleh maaf. Sepatutnya, benda ni tak boleh maaf. Kalau berlaku lagu ni, sebab itulah. Dia jatuh hukum rejam. Jadi, kalau tengok undang-undang Mesir ni, dia jadi nampak suami tu dayus. Ini dalam muka surat sebelah. Di mana dalam undang-undang itu tidak ada pertimbangan ilahiyah. Maknanya tidak mengikut qanun Allah Ta'ala, tidak mengikut undang Allah Ta'ala. Yang ada dalamnya hanyalah pertimbangan kehormatan seorang lelaki semata-mata. Jadi jika ternyata lelaki itu adalah lelaki yang dayus, yang tidak ada sifat cemburu ni, mana tak ada gapo dia. Orang buat sesuatu terhadap isteri dia, di mana dia menghentikan hukuman. Mana dia boleh nak sekat hukum tu. Hak kata 2 tahun penjara, dia boleh hajah. Bitak rayu setahun kok. Kalau dia reda untuk kembali. Jadi macam tak ada kemuliaan dalam diri seorang suami tersebut. Artinya adalah tidak wujud keadilan di antara lelaki dan perempuan dalam hal hukuman yang sewajarnya mereka terima. Di mana seorang lelaki mendapat hukuman hanya 6 bulan, sementara seorang perempuan harus, jadi hendaklah mendapat hukuman penjara selama 2 tahun. Tak adil di sini. Kemudian tajuk yang keempat ni, persamaan memiliki hak menggunakan harta miliknya. Jadi kata dia, Islam mengakui persamaan di antara lelaki dan perempuan ni dalam memanfaatkan dan menggunakan harta milik masing-masing. Jadi kalau seorang lelaki yang balik telah cukup umur, cerdik, berakal, dia kata berakal, dia kena tambah selagi ar-rajulul baligh al-aqil ar-rasyid, pada cerdik. Dia berhak untuk menggunakan hartanya secara bebas dia miliki. Seperti apa? Dalam bab dia boleh menjual, memberi hadiah, memberi wasiat, menyewakan harta barang dia, mewakilkan kepada orang lain, nak gadai, nak beli. Asalkan benda ni milik dia. Mana dia ada, dia panggil ahliyatut tasarruf. Dia berhak untuk menggunakan harta dia ni dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah kalau kita tengok dalam ayat yang ke-6 dalam surah An-Nisa ni, bila anak yatim tu mencapai umur rushd, umur cerdik,
maka hendaklah diserahkan harta tu kepada dia. Jadi sebelum dia sampai umur cerdik ni, wali dia, penjaga dia, kena jagalah harta dia tu. Jadi kalau kata budak tu akhir balik dah, umur 15 ataupun umur 13 akhir balik, kepada dia harta, 10,000. Tak ada 2 hari habis pun. Jadi dia kena pergi pada hak cerdik. Hak cerdik ni, kalau kita kira mudah kan, umur sivil 18. Ataupun umur ngundi 21. Jadi umur 18 lah, umur apa, tidak lagi dah. Kewajipan nak urus harta 18. Kewajipan nak pilih pemerintah, dia kena 21. Kalau budak 28 ni dia tak tahu mana lagi. Tak mati dari segi politik dia tu. Kalau perempuan pula, dia berhak juga. Dia berhak juga. Kalau kita tengok dalam ayat 32 surah An-Nisa, lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Bagi lelaki tu dia ada bahagian, dia berhak atas apa yang dia usahakan, ada bahagian atas apa yang dia usahakan. Maknanya kalau dia kerja, dia berhak dapat upah, dia dapat gaji. Perempuan pun lagu tu jugalah, dia berhak mendapat upah, dapat gaji. Maka dengan sebab itulah seorang lelaki, dia tidak boleh campur tangan masalah kewangan yang menjadi hak milik isterinya. Jadi kalau harta tu harta yang dicari oleh isteri, maka isteri lah milik dia. Milik isteri, bukan kata jadi tiba-tiba jadi milik dia. Jadi Islam tidak memberi hak kepada lelaki dengan sebab akal hak diberikan oleh suami kepada isteri. Katalah dia beri peruntukan pada isteri dia tu, nafkah bulanan ada lebih. Jadi kalau isteri dia nak sedekah ke, nak gapo ke, dia tidak ada hak nak bantah. Begitu juga dalam Islam ni, bila seorang perempuan itu berkahwin, dia tetap berhak untuk menisbahkan diri dia tu kepada bapa dia. Dia tak macam setengah daripada budaya masyarakat ni. Bila orang tu telah berkahwin, maka dia tukar. Bila dia berkahwin, jadi dia nisbah pada keluarga suami dia. Jadi kalau dia nikah 3 kali tukar. Elizabeth gapo? Elizabeth ni orang tula je. Macam Aisyah ni dia tetap Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tidak disebutkan kepada Aisyah Muhammad. Tapi kalau cara orang putih, cara Eropah ni, hak mana ikut membuta tuli amalan orang putih ni, jadi mereka telah menukarkan nama bapa mereka tu kepada nama isteri. Maknanya perempuan tu bila dia telah berkahwin, dia telah melupakan nama ayahnya dan keluarganya. Ini akan menimbulkan kesan terhadap permasalahan harta kekayaan dia nanti. Bukan nama bapa akak, maka isteri itu pun kena dipanggil kepada bapa dia. Tak boleh kita nak panggil isteri kita tu dengan bank kita ke ataupun bank ayah kita. Kemudian dalam satu lagi ayat ni, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithan ghaliza. Dan jika kamu ingin menggantikan isterimu dengan isteri yang lain, mana ada dah bini sekarang ni nak cerai, nak cari bini yang lain pula. Lepas tu kamu sebelum pada ni telah memberikan mahar yang begitu banyak, qintar. Maka janganlah ambil duit mahar tu daripada mereka walaupun sikit. Macam contoh dia bagi kepada bini dia mula-mula nikah tu, dia bagi 50,000 lah contoh. Dia bagi 50,000. Saya ni bagi 50,000. Lepas tu dia pun nak cerai. Bila cerai tu dia kata minta, marilah 10,000. Nak bini seorang lagi, nak bini semula 10,000. Dah, kita minta 10,000. Banyak tak luak tu 40,000 tu ada lagi 10,000 je. Jadi banyak pun tapi minta sikit, walaupun sikit tak luak pun apa yang telah diberikan tetap tak boleh. Tak boleh minta nyucu ke gapo ke. Sebab dia kata kita nikah baru 5 tahun. Biasanya nikah ni 40 tahun ke gapo. Jadi kita nak minta tak boleh, tak boleh. Maknanya bila lelaki telah memberi mahar kepada perempuan, maka itu menjadi hak mereka. Cuma Quran dia bagi kelonggaran kepada lelaki ni. Kalau kata isteri tadi dengan bermurah hati, bolehlah abang ambil biti sikit dia kata. Kalau minhu nafsan fakuluhu hani mari'ah. Jadi kalau isteri tadi dengan baik hati,
memberikan kepada kamu ansai'in, sikit je daripada pihaknya, maka makanlah, ambillah. Maknanya dengan tanpa rasa bersalah. Mana kalau isteri tadi nak wi sikit je, lepas tu dengan rela hati, mana boleh lah. Tapi nak ayat ceritanya, bila kita telah beri mahar kepada isteri, maka itu menjadi hak milik dia, maka tidak boleh kamu nak ambil semula, padahal sebahagian daripada kamu ni telah bergaul, telah bercampur dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka, isteri itu telah mengambil daripada kamu perjanjian yang kuat. Maknanya perjanjian sebagai suami isteri. Jadi kesimpulan di sini, diharamkan. Jika diharamkan kepada seorang suami untuk mengambil sesuatu apa yang dia telah berikan kepada isterinya sebagai mas kahwin, dan dia telah bercampur, maknanya sabit dukhul, walaupun mas kahwin itu banyak, dia tidak boleh ambil. Tapi kalau belum dukhul lagi, fanisfu ma faradtum, dia boleh ambil separuhnya. Kalau dia buat akad tu 20,000, 10,000 tu dia boleh ambil, asalkan tidak dukhul lagi. Jadi tidak boleh nak ambil harta yang telah diberikan kepada isteri. Maknanya isteri itu berhak atas harta dia. Itu poin dia. Pemilikan harta ni, pemilikan harta bukan hanya hak suami, tapi hak isteri juga, dan suami kena hormat, walaupun setelah berlaku perceraian. Sebab itulah kaedah Nabi sebut di sini, la yahillu malu mri'in illa bi tibi nafsi. Tidak halal diambil harta seorang muslim kecuali dengan dia tu senang hati, lapar, jiwa yang lapar. Itulah perbincangan kita pada pagi ini. Hak-hak yang dimiliki oleh untuk melaksanakan perintah Allah SWT, terutamanya saling bekerjasama dengan golongan lelaki dalam membina masyarakat yang sejahtera. Kemudian perbincangan kita berikut ni berkenaan dengan mahar. Perempuan berhak mendapat mahar. Wallahu a'lam. Wa akhir da'wana alhamdulillah.